Okay, korang, hari ni Mariam nak tunjuk something kat korang. Something yang Mariam beli tadi. Something yang Mariam beli tadi. Ni je barang Sephora je, tapi nak tunjuk juga sebenarnya antara barang makeup yang first time I nak try. Okay, first of all, kat sini kita ada palette from Tarte. I don't know is it good or not, tapi macam waktu tu ternampak yang ni je. And I tak pernah beli lagi palette yang daripada Sephora. This is my first time. Okay, boleh tengok dia punya quality. I suka sebab dia ada warna pink kat sini. Lepas tu dia punya warna coklat pun macam menarik, cantik. Sebab I love eyeshadow coklat. Dia punya pink tu pun macam walaupun satu ketul pink, tapi dia macam boleh guna untuk daily. Dan dia punya shimmer dia pun macam that's good. So siapa yang pernah beli brand ni, eyeshadow Tarte, cuba komen. Nak tahulah best ke tak sebenar-benarnya. Okay, memang akan gunalah. Aduh, besar juga bag makeup. Kita kecil je. And then I don't know is it good or not, tapi ni first time nak try primer from Tarte juga. Ada yang pernah pakai ke? Cuba komen. Tertarik sebab biasa kalau primer dia nak pakai daripada Mariam. Kalau primer biasanya